Ini boleh dikatakan defect yang tersembunyi lah. Nampak? Okay, hari ni kita nak review defect yang mana dekat kawasan bilik air. Ada dua tiga jenis yang sepatutnya boleh dielakkan lah. Yang pertama, kalau boleh nampak cat putih dia dah terkena frame hitam ni. Frame hitam ni ada kod, okay? So tak payah nak cat. Then second dia kat sini ada leaking, tapi susah sikit nampak dekat bawah. Tak apa, kita biarkan yang itu. Kita pergi ke defect yang seterusnya. Pintu ni kalau kita tengok dia pasang dengan emas, tapi bila nak tutup ada problem. And then dalam masa yang sama, ini boleh dikatakan defect yang tersembunyi lah. Nampak gap sikit ni, ni sikit kat sini. Sebab cahaya dekat sana cerah lagi daripada sini, so dia susah sikit nampak. Tapi yang ni lah boleh tengok. Alright, so jangan lupa DM kita orang supaya kita orang boleh datang tengok apa je defect yang pelik dekat rumah anda.